Selamat kembali semua. Jom sambung perbincangan kita dari video sebelum ni tentang pemerkasangan institusi pendidikan. Sekarang, mari kita lihat fleksibiliti dan kelonggaran yang diberikan kepada pihak sekolah pula. Konsep utama yang kita nak fokus kat sini ialah autonomi terpimpin. Pernah dengar tak? Maksudnya, sekolah kini diberi kuasa dan kepercayaan penuh untuk urus tadbir rumah mereka sendiri. Bayangkan, sekolah bebas corak pengurusan kurikulum mereka, jaga hal ehwal murid dan atur sumber manusia. Bukan tu je, urusan keuangan dan perolehan sekolah pun mereka boleh kawal secara terus. Hebat kan? Kenapa ini penting? Sebab tak ada lagi sistem satu saiz untuk semua. Keputusan jadi lebih relevan. Jadi, setiap sekolah boleh bertindak pantas dan lebih responsif terhadap isu sebenar kat peringkat akar umbi. Hasilnya, keperluan unik para pelajar dan komuniti setempat dapat dipenuhi dengan lebih tepat dan berkesan. Sekolah dah ada autonomi, tapi macam mana pula dengan kelengkapan fizikal dan digital sekolah? Nantikan jawapannya di video 14.